Ya. Apakah kita gagal dengan tarbiyah 1 bulan itu untuk kita menghadapi 11 bulan? Saat aku didik engkau 1 bulan penuh dengan tarbiyah, boleh tak kita jalan 11 bulan? Saat kita melalui 11 bulan, saat itu tarbiyah yang sebulan ini hilang dalam hidup kita. Tak payah lama tuan-tuan, Allah berikan kepada kita saat kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu apa dia? Hari Raya. Hilang tarbiyah sebulan. Masa Hari Raya tu hilang Quran. Masa Hari Raya itu hilang, semua hilang. Saat kita berada dalam keadaan lapar, susah tuan-tuan nak puasa ni. Diuji, sakit ada dalam puasa ni. Kita, Allah berikan kepada kita pertolongan, iaitu apa? Disusahkan akan syaitan ini untuk memperdaya anak Adam yang berpuasa. Allah bagi lagi pertolongan, Allah susahkan. Disusahkan syaitan ini. Ditolong kita dalam bulan Ramadan ini, pertolongan untuk menjadi hamba Allah melalui proses sebulan. Saat Allah berikan kita nikmat. Apa nikmatnya? Kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, 2. 1, buka puasa. 2, Hari Raya.